Kalau Ad tak sayang Mak tak apalah. Mak balik je dulu. Tolonglah Mak. Ad susahlah nak lupakan dia. Kalau boleh pun, tak lah Mak. Susahlah nak lupakan dia. Iya, memang susah. Susah sangat. Tapi Ad kena cuba. Yelah, Ad tengah cubalah ni. Tapi, slow-slow Mak Ya, slow-slow. Mak tahu anak Mak mesti boleh. Dah lah. Abang kena buat sesuatu ni. Dah teruk sangat. Tapi apa-apa pun, dia Abang Syah tetap berkata. Ad, cepatlah sikit. Kata nak pergi kedai. Ya, Mak. Buat kerja tu senyum sikit. Ketat sangat muka kamu tu. Kalau muka ketat kan, pelanggan tengok kamu pun takut tau. Lari. Macam mana nak dapat makwa? Macam tu lah bawa anak mak. Senyum. Kan manis. Anak mak ni handsome tau. Bukannya tak handsome. Ramai yang awet tunggu. Hush. Larutlah Mak ni. Mamat dalam kelab ni semua elok Sebelum kau excited sangat, kita datang sini bukan nak cari yang handsome, yang elok. Elok ramai. Yang kita nak cari sekarang is duit sewa. Duit sewa perlukan jos. Sekarang ni ada ikan bilis je. Kau kenapa kalau diorang ni, kita berduit nak simpan tak apa. Ini kita nak diorang simpan kita. Tak, ni anak buah. Kakak I, mak dia mati kena heret dengan lori hantu. Kes langgar lari. Karpet? Aku tak jual karpet lah. Sudahlah. Salah nombor. Bye. Ada nak beli karpet. Okey, macam ni. I sebenarnya ada production house. Tapi tak aktif. Itulah ingatkan nak aktifkan balik. You patut buat benda tu. Dengar cakap I. Sebab dah banyak dah peluang yang I sia-siakan. So you jangan sia-siakan peluang you. You patut teruskan. Kalau you ada bakat nak buka you punya bisnes sendiri, teruskan. Sia-sia je kalau tak. Okey, I akan jumpa partner I and discuss pasal benda ni. Sebab I dah boleh imagine dah. Satu drama, you lead. Yes, you lead. Alhamdulillah kalau dapat. Tapi kalau tak dapat, I understand. Nah, insyaAllah kalau rezeki. Nak apa? Syah, kenapa selama ni abang call Syah tak jawab? Banyak kali tau abang call, berkali-kali. Sibuk. Syah dah dapat kerja ke? Ya, sebab tu lah aku sibuk. Syah, abang rindulah dengan Koyum. Oh, okey. Now aku faham. Maksudnya dekat sini, kau nak datang ambil dia lah ni. Raisya, abang rindu dengan Raisya juga. Tak nak. Tak nak. Yang aku nak cerai. Raisya, tolonglah. Aku busy lah. Tapi ingat, aku nak cerai. Cerai. Raisya! Raisya! Oh, kejap. Tunggu. Tak apa. Biar I bayarkan. You nak bayarkan? Thank you. My God! Alah. Ikan bilis lah. Aku nak cari John. Kau ni memilih sangat lah. Boleh lah tu. Dah aku banyak pilihan. Raisya. Raisya, Mak minta maaf kalau apa yang Mak cakap ni mendesak Raisya. Minta maaf. Salah apa pula? Mak nak Raisya balik. Balik pada Fuad. Mak kesian tengok Fuad. Raisya tak payah risau. Kalau Raisya balik, Fuad mesti maafkan Raisya. Mak,
Ini bukan pasal siapa nak maafkan siapa, Mak. Ini bukan hari raya. Masalahnya sekarang kita orang tak sehaluan. Raisya kena ingat ya, Raisya ada suami lagi. Fuad tu masih suami Raisya. Ha? Apa dia? Syah ada suami? Raisya boleh tak? Jangan menderaka. Insaf. Mak tu insaf. Jangan nak masuk campur sangat hal orang. Dawi. Raisya, ni aku ada good news nak bagi tahu kau ni.